Mangarang tiang di bakal pulau. Mangarang kan. Elok ni lamu tekan hari dan jadi. elok ditimbang Lamu tekan hari bayo, lamu tekan. Mana kana? Dek lah dinikmati sih ya. Ya, Sudah tu tidak bercampur. ya. Lah lama makan lah kata lingu suwo deh guys. Itu. Dah tu lah sudah lebih nanti pilihan pecah. Iya. Ah itu nggak lama. Tengok temen dia abah kira-kira tembok. Iya. Mau kasih tadi tu. Ayo, kemapa cari tu? Kemapa cari Aku tu? banang dari kecil. Ya kemapa cari tu ya tu? Ya, Sudah kalau- makan sadaun awak. Anak tampek makan tadi itu berbuang awak. Ayo. Pelang dah so, mana Ah, kena? pelang dah so. Pelang dah so. Pelang dah Dah so. so. Ha. Berarti awak tak mencari pakai tubuh awak dah. Iya iya. Nak tahu di mana awak tubuh kan tak jalan tu. Iya iya. Ditunggu tananan sabingka awak ko, ditunggu tananan lebar awak gini ko, atau ibarat orang contoh saya lah, nanti orang demo-demo patang ko. Ah demo petang. Nak dapat awak duduk di perisi amput. Ah Naranya kan tak terkecil lah. iya. Itu yang dia sebut tadi. Di sampai orang ko demo-demo. Demo je kok demo sampai nanti preparasi awak. Masalah. Sampai itu. Mangai ko nanti gaduh. Itu sifatnya. Tapi kalau sifat orang Minang kuat, bayang je kata kami susun kata badali di patah. Ikut dapat makan sedau pilihan nan usah kita patah. Pilihan nan usah kita patah, sumbiang nan jangan membuat kapi. Iya. Bagi tak ulet makan putih mengalo ulet negeri. Ada. Tu dalam maknanya nak. Dalam maknanya nak. Jadi kalau kita orang Minang ikut serta dan semacam itu, berarti tak orang Minang kita orang. Iya. Itu nak. Lu juga terkasih libur atau demo kan? Ya. Kantu-kantu. Bakar. Bakar. Iya. Kantu-kantu dari bakar. Iya. Padahal awak yang membiayai. Oh, nampak ya. Awak Rakyat yang membiayai. Ah. Cukup lah orang yang berbuat saja yang dicari. demo. Di demo. Di demo. Mana di demo boleh. Ya. Sampai dikasih awak bakok mendeko. Tu. Mengakai ko dia gaduh. Ikut sama je ramali kupiah, di balik kupiah nombor nampak dua. Disusun di kepala dia tak temuek dah. Kapalo nampak tarah baca kira. Baru kamu dulu. Salah guna, Salah guna. Dan sanang nanti gaduh. Anak tanah nama gaduh. Kan itu gua. Azar rugi ko lah contoh tak seketek kerugi rakyat dah. Ya sama kepala sakit pinggang ni kawin. Sama itu cuma. Kini biasanya kepala nak sakit. Akhirnya awak-awak kokor nak kah? Bercakap baru sana awak sudah nak tak? Iya, bagi orang tu bagi zaman-zaman Belanda lah. Ya. Orang saudara. Ya, parang saudara. Lau cakap awak sama awak. Awak sama awak nak bercakap semua. Padahal nan ditentang ko. Nyoyo baru lain. Itu tergantung pada pimpin. Iya. Cuma Pimpinan ini dia bijaksana. dia yang bersalah, cukup yang bersalah. Tu. Mengapa takah gedung-gedung yang awak membangun, Ya. awak lo yang bakar. Megah-megah gitu dah. Awak yang Ada bakal lu balik. Awak yang mencarian. Gila. Kok dapat tu itu diperbaiki. Sifat-sifat orang yang munafik itu dibuang. Itu yang dihapus. Itu makanya kalau ke sifat itu kita larian kan sebenarnya laput di Pakajang usah di Kabaru. Kau usah awak pelok sama dia. Kok diri kita tumbuk. Itu tumbuk. Kok kurang dinjangnya kita kecil. Tu. Kok sasek di jalan suruh balik ke pangkal jalan. Kan dia tuan. Negeri guna sifat itu menelang. Itu lelang. Istilah itu mungkin dua anak lo. Kalari bana lo dari mungkin dia emosi tinggi tadi. Iya, iya. Dia emosi tinggi tadi. Yo ibarat topi orang dia. Jadi topi lu awak beli lalu mau tujuh ada. Betul. Tahu lapang kepala nama salah. Baru dah ke kilo. Itu dia emosi tu. Dia emosi. Emosi tadi. Cuma nang kamandingnya na emosi itu yang penting. Kini koko kan banyak nak mengacau. Betul lah. Nak maruntuh. Sana nangkap dingin tak lah jauh-jauh mana tu ke?
koreksi sendiri awak. Ah, tu lah. Sahabat. Tanya diri sendiri. Iyo, Tahu sahabat. aye. Sahabat aye mandikan diri awak masing-masing. Iyo kalau salah batu atau benar. Kan Dipikir jangan awak tu Ah. sakit le terasa sikit awak. Iya. Sini tu sikit. tak terlalu lu nan pejabat-pejabat tu kau matu nya awak sama tu diri awak. Mungkin Indonesia kau damai semua sekali juga. Malah. Tu dapet le yo. Demo di demo ni tak masalah. Sifat orang tu kan di demo. Ha? Tapi di Sumatera Barat agak aman demo. Wah, Sumatera Barat ikut. ikut. Padang ikut. Langsung diwawancarai sekali waktu Aksi demo damai kalau aksi kata. damai. Oh, mantap. Apa warna turun Pak Waki warna turun mah. Pak Wali mana? Pak Wali. Kota. Dari kota turun tangan. Tangan. Jadi kok dapet nang kita orang Minang kau untuk dicontoh teladan juga dari orang luar. Tapi awak di situ berdasarkan undang-undang Pancasila kan dari Senang sama Ini sekali. senang terus. Kurang awak pokok kan tahu dia kan. Tahu dia langsung. Tahu rasul bertereso. Tahu dikusui. Nah, Nak selesai. Tahu menjago lebih kurang. Lebih kurang. Pandai orang awak tu. tapi ada dulu cek kan. Iya, iya. Kau tapi orang Minang kau nya tak kurangnya nak di luar. Itulah. Itulah Tempik sifatnya tidak je. di atas. Itulah sifatnya je dulu. Itu. Tak kurang nak di luar, tempik nak di atas. Iya. Nak meminta nak banyak. Iya. Apalagi nak seketek. Ada seketek. Membeli nak murah, menjual nak mahal. Itu sifat nak Minang murah. Kamar je. Saya nak Minang tu. Kalau mengali itu cuma nambah murah ini. Membagi ku nampak ya. Membagi nanti. Membagi kadang kawan apa. Sama je awak mengalah waktu tang. Iya ya. Ayo. Oh libet dia ada awak. Ayo. Badak-badak gitu kawan. Juga kawan. Ambil yang banyak dan dia limbik dan dia yang banyak tapi kita kecil. Gitu gitu ya. Gitu kalau dia tong jiwa lain ah. Lain. Ya dia tong perkebalo tu lain. Cuma kalau di segi lo jo bahasa keadilannya, Iya. ini langkat. Kebersamaan itu. Kebersamaan itu. Kebersamaan ada keadilan. Keadilan kurang. Itulah kok menjual nak mahal, Iya. membeli nak murah, Murah. barangkih nak Ya, sakit, nak meminta sakit. nak banyak. Anak banyak. Itu sifat tu nanda alam Minang. Iya. Baik kan balaju ke pasar tu ni ya. Ya. Tambah lah gua dia. Ya tambah lah. Padahal Bali lah dapat. Balik dah murah. Dah murah mah balik. Tambah. Tambah. Ya. Padahal ada berkurang belanja awak membali awak mah. Kan nak kurang ada bodoh. Iya ada tambah. Tambah. Jadi itulah ketegang orang Minang. Jadi ada eloknya, ada buruknya. Kau eloknya apa saja nyebut secara kekerasan, contoh demo tak kasih juga kan. Tapi mantap damai. Walaupun yang bentuk tu, Iya. tapi damai. Damai. Di Sumatera Barat damai Damai. demonya. Lain demo ya. Menyampaikan aspirasinya kan. Tapi nang pandai yo wakil gubernur awak. Wah, ini tu pokoknya. Itulah itu orang. Itu yang kamu luruskan. Ayo. Kalau pandai meluruskan pasti lurus ya. Lurus. So nah itu kan kayak kembali ke tadi. Tergantung daun semasang. Berarti ada kejenuhan hati wara kena kebaikan. Ini baiknya satu nak. Iya, koreksi diri. Ya. Tapi kalau ada koleksi mungkin. Hanya hati. Itu juga tak Minang mau tahu kan. Nah, bersilam kali di situ cik rampai mana muncul tak ada datang itu. Tu ah. Wah, itulah model. Saya model ya. Ini pantang mundur salah langkah, tapi yang 10 langkah lari ya. Iya. Itu Minang tu. Minang ya. Awak nak kamu mundur dari Tibor Mato, dari Siang dari Bordo Baru, dari Kampian. Dari kampian doh. Ini Tibor tak sasa, ni 1000 lah dia sampai. Ini tak mundur kata ya. Tidak betul ya. Ini bulan mereka. Di sini terletak tempik nak di atas, Belum nak di luar. dibuang nak di luar. Membeli nak banyak, menjual nak sedikit. Ini kita Minang. Kurang Minang mas mana cak. Jadi,
Cubalah, nanti kita minang kapal di masa tuan. Iya. Pada dia lah rantau ranah minang dia. Ini serantau berdua. Jadi bosan. Saya mengalir ke Jawa nya seminggu berdoanya. Dia tu ni lah di muka kadi Cina orang yang mengalir lah ya. Iya. Menjual orang lo ke? Cina orang yang jual. Cina Cina orang jual. ya. Ini penting lo pada Cina orang. Yang laki jarum memang tu. Hah? Iya. Nah, dia kecil, dia orang awak kan dia kepala hukum. Saya tangguh makan je. Itulah. Kok dapet nak. Teka demo merusak-rusak lo kok dapet hindari. Hindari lah itu. Sebab manusia lo awak yang membangun. Dananya dari awak. Dari awal Dari untuk awak, masyarakat banyak. tuan. Hmm? Kan dari Awak lo pajak-pajak. masyarakat banyak yang mencayakan kan jiwa. Kalau Hah? cukup nak sekali ulang tak boleh ulang lagi dia. Kok dapet jangan diulang. Cukup siapa yang berbuat itu yang bertanggung jawab. Tuan. Dia yang berbuat salah itu yang dihukum. Sampai membunuh. Ini kan itu, dia berdapat kan dia damai deh untuk tembok kata kan. Iya. Sebab dia tanya Kopi dia. ke dia makan. Hah? Ini ada kopi ke? Ini dah kopi Iya, dah. okey lah itu. Tunggu dok. Masa kadiang saya mana lah. Tak kari yang sana mana. Ni nak ngomong. Sambil mota kudu relax. Ya, sambil duduk. Kopi di mana? Aneh. Baranti kudu vending mama. Iya. Sambil baranti nunya ya. Munya yo. Yo. Itulah nak. Kami kau dapat ayo damai. Damai. Aksi damai se Indonesia. Indonesia. Jangan berulang lagi. Jangan terulang lagi yang seperti yang sudah. Sebab merugikan kerana bersama. Iya. Kasihan juga kepada Pak Presiden awak. Ya. Lo lah tua. Ya. Arahannya dia tapi tidak didengarkan bersama orang masyarakat kan. Ya. Banyaknya nak melenceng pengenal dulu lah. Kini bersalah. Contohnya siapa yang bersalah itu yang disalahkan. Siapa yang berbuat itu yang dihukum. Itu yang dihukum. yang dihukum. Berarti kalau diminang mancatkan tangan. Bau memikul. Ya. Bisa hilang tu. Bisa hilang. Tangan mancatkan bau memikul. Jadi kalau bersalah yo. Tanggung jawab. Hutang dibagi. Hukum jawab. Kalau duit diterima. Jalan ni. Balik nak sama ditipu ringan sama dijil. Kan itu Seharusnya bersama tadi. itu seharusnya lah. Itulah. Kau dapat Allah damai wa alaman wa kan. Tapi kini kalian tak tahu dia. Lah berhenti. Berhenti di sementara ada misalnya kita tak tahu kan. Nyo. Pikiran manusia aku kita lama dari dalam batu jadi dalam batu jadi Iya. Ya, salah. Pokoknya dibawa di mulut dia. Iya. Ada orang kurang tenang kan. Tenang lo nyujuk kuahnya di mulut dia. Lah di mulut suara lo dia. Boleh nama bantuan dia. Boleh tidak. Dewa itu kan tidak masalah. Itu kau merancang dewa untuk mencari penyelesaian yang ada. Kan itu tujuannya. Kata sama dia. Nak boleh dia di pembuluan, nak boleh aku dengan bakat. Bamu pakai. Bamu bakat awak balik Sama-sama. Kuado nanda ketujuh gitu berarti kan. Kuado yang lama lenceng ceritanya nak tekanan terlah. Kehilangan. Itu gue pembangunan baru. Kalau nanti jadi itu biar jadi. Kini kita bagi adik bersama-sama. Ada dia pepatah orang maka
Loh, menaki kecorok-cok menurut magotu kalang. Ayo. Kalau minum kopi tak pangacok tentu mencorok Ayo. kadang-kadang. Ayo. Ada nggak di dalam video? Dimakan dulu kak. Iya. Aku Iya. itu modern itu kamu Iya. Gitu nah. Dia nampak kilik loyang. Kira di sekolah siapa itu? Iya. Nah, Nah, sekolah tu. baik.